hari ni Syah nak buat sedikit review tentang barang-barang yang Syah baru beli. Actually sebenarnya barang ni dah sampai dekat rumah aku dah berkurang lebih daripada 3 minggu ya. Tapi aku tak buka-buka. Masih dalam kotak lagi So jadi sama macam Syah masuk dia masalah kali. Jomlah kita buat review dengan barang-barang daripada Lux. Aku sanggup nangis sebab nak pakai contact lens supaya bagi nampak mata aku lawa. Actually aku tak tahu ini contact lens ni brand apa, tapi this is my first time Syah pakai contact lens ni. Serius sangat-sangat struggle. Kau tengok mata aku merah sangat pedih. Tapi tak apa, kita bagi dia relax, kita bagi dia tenang dulu. Mungkin sebab baru pakai nampak muka saya dah sangat-sangat merah. Dan saya tak pakai makeupnya. Kalau aku pakai makeupnya habis rosak makeup aku. Tak boleh nak pergi dari dulu. Jadi marilah kita unboxing semua barang-barang yang Syah baru beli daripada Lux. Actually dekat sini Syah ada foundation and Syah ada loose powder dan juga setting spray. Saya beli time ni tengah promosi. Abaikan hidung merah saya sebab tadi saya pakai. Untuk colour dia Syah nak rate cantik and okay, tapi aku takkan beli lagi. Sebab apa? Sakit mata aku. So jom kita pakai foundation dulu, kemudian baru kita buat kening. Sebab apa? Sebab Syah takut nanti kening Syah rosak disebabkan foundation. First thing first, pakai dulu concealer daripada Fit It's Cigar. Untuk Syah tak pakai banyak sangat concealer. Syah just tutup trailer kehidupan ni, muka-muka Syah ni. Aku nangis. Sebenarnya bukan sebab betul cinta. Alhamdulillah saya bahagia. Tapi disebabkan saya punya Aulisha, disebabkan saya punya ni contact lens. And then masuk untuk blend, Syah blend je pakai brush apa-apa. Sebab aku punya beauty blender hilang. Itulah tu, semua benda pun dah hilangkan kan. Okay, Syah mungkin akan zoom. Syah mungkin akan cepatkan video ni. Sebab apa? Sebab aku blend lama. Aku kalau blend kau tunggulah 3-4 jam baru settle. Lagi 4 jam saya ambil pun Syah 3-4 minit lah. So Syah akan lajukan video ni, tapi kau akan dengar Syah membebel. Okay, settle. Concealer is charm. And inilah masa yang dinanti-nantikan untuk saya mengunboxing semua produk-produk yang saya beli daripada Lux. Music. Okay. First thing first, Syah akan buka Lux punya foundation. Ni adalah dia punya kotak. Woman of the two. Tak boleh buka. Sorry, kejap cut. Ini botol dia macam ni. Nampak tak? Botol dia macam ni. And then untuk dia punya kod, Syah ambil kod baggy. Syah letak tag kat sini supaya korang tak keliru. And then kau tahu tak, botol dia ni macam botol minyak wangi. Tapi aku lupa botol minyak wangi apa ya namanya. Tapi memang dia minyak wangi yang botol macam ni. And then untuk foundation ni, korang tak perlu pakai moisturizer I think. Sebab kat sini dia tulis moisturizer foundation. So maybe you tak perlu pakai moisturizer. Tapi saya dah pakai sebab saya tak pakai. Jangan legit macam aku. Mari kita tengok dia punya foundation pekat ke tidak ya. Kita pump. Oh, sangat pekat. Nampak tak? Tekstur dia sangat pekat. You guys tak perlu letak banyak-banyak. Kau kejap lagi jadi macam hantu Cina kejap lagi kau punya muka. Nampak tu, sangat pekat. So letak kat muka. And Syah suka bau dia sebab bau dia sangat-sangat wangi weh. Serius, aku tak tipu. Saya memang suka benda-benda yang wangi ni. Untuk daripada segi bau, memang kau win lah. Sebab apa? Bau kau sangat-sangat wangi. And then bau dia ni bukan bau macam foundation murah, ataupun bau foundation yang macam ada chemical. Tidak ya, tidak. Macam banyak je aku pakai Alisha. So jomlah kita blend. Tapi sebelum blend, Syah nak ratakan dekat seluruh muka Syah dulu. Kemudian baru Syah akan blend guna berus. Okay,
Syah lebih suka blend foundation guna berus, tapi ikut mood jugalah. Kadang-kadang Syah tak guna berus, kadang-kadang Syah guna dia punya peach punch. Ikut mana yang cepat lah. Macam tu lah cerita dia. Okay. Okay. Bila foundation korang dah jadi macam ni, baru korang ambil berus then blend. Ini skin Syah lepas Syah dah pakai Lux punya foundation. Memang sangat-sangat best tau. Sangat-sangat worth it. Okay. And then kita nak pakai concealer. Untuk concealer, Syah akan pakai daripada Wardah punya palette. Sebab dekat dalam Wardah punya palette ni, dia dah memang ada warna coklat. And Syah always ambil yang warna coklat ni untuk Syah jadikan concealer. Okay. Ini makeup yang selalu Syah buat bila time Syah keluar ataupun Syah pergi jalan-jalan. Dia mungkin akan jadi sedikit dark dekat korang, tapi inilah saya. Korang jangan kecam I sebab saya baru je belajar nak buat makeup. Okay, Syah akan cepatkan sikit video ni. Sebab apa? Sebab saya consider sangat lama kan. Send korang. I nak kecilkan bahagian hidung I. Okay. So, this is my favorite part untuk conceal ke I punya hidung. Saya memang suka usik hidung-hidung saya ni. Syah memang Syah memang insecure dengan hidung Syah. Sebab hidung Syah sangat-sangat besar. So, saya akan buat hidung saya supaya nampak lebih kecil. Nampak tak? Mancung seperti Pinocchio. Kau jangan mengecam saya. Kau jangan cakap, salah lah, kenapa dia kongsi hidung dia macam tu? Kenapa itu dah lah berus yang dia guna tu salah? Kenapa tu kongsi tak betul? Sayang, setiap orang dia ada dia punya cara tersendiri. So, this is my cara. Okay sayang? Syah nak kongsi dengan korang eyebrow gel yang paling Syah suka. Syah pakai eyebrow gel daripada Fancy. Ini memang sangat-sangat best untuk orang yang mana yang tak pandai untuk buat kening. Yang ini memang senang sangat nak pakai. And Syah pakai berus kening yang ini. And yang hujung ni, yang ini berus kening Syah dari macam nak sebut, manage. Aku pun tak tahu macam nak sebut. So cara dia, Syah akan berus kening Syah, bagi dia sekata kening tu. And then Syah akan ambil sikit je eyebrow gel ni. Sebab Fancy punya eyebrow gel dia sangat-sangat-sangatlah pekat. Tahu tak? So Syah akan tarik daripada hujung, bawa ke depan macam tu. Nampak tak? Sangat senang dan sangat mudah untuk korang blend sebenarnya. So kita continue dengan sebelah lagi. Kejap. And then dah siap, korang just berus-berus lagi. Then korang just betul-betulkan je kening korang. Kalau macam tak okey tu, korang just betul-betulkan je, tarik-tarik je guna tangan supaya kening korang jadi macam okey lah, macam sekata macam tu. Okay. Untuk eyeshadow pula, Syah akan pakai eyeshadow daripada Baby Blinks. Kau nampak tak? Macam tu. Syah akan pakai eyeshadow daripada Baby Blinks. And Syah akan ambil coat yang warna orange ni dan gold. Okay. Syah akan ambil warna orange dulu, letak kat Syah punya mata. And Syah akan bagi dia betul-betul blend.
ikut korang. Kalau korang rasa korang nak tebal kan, korang boleh tambah lagi. Kalau korang rasa korang tak suka eyeshadow yang tebal-tebal, tak perlu tambah. Macam Syah suka yang tebal-tebal. Okay. Kemudian Syah akan ambil yang coat gold tu. Kalau tak kemas, korang kemaskan. Syah akan ambil yang coat gold tu. Guna tangan je lah. Syah guna tangan je macam tu. And letak dekat korang punya mata. Okay. Okay. Actually sebenarnya kau tahu tak, pagi tadi Syah ada cerita tau. Syah bangun pagi and then kau tahu tak, scammer boleh call aku pula. Aku tak tahu masalah dia call aku. Hey, lepas tu dia tanya lah, aku memang selalu beli kat platform online ke, shopping ke macam tu. Aku macam, kau dah kenapa no? So kita punya eyeshadow dah settle. And Syah akan pakai eyeliner. Eyeliner Syah akan pakai daripada brand ni. Sekejap. Kau nampak tak? Essences. Kenapa Syah suka brand ni? Sebab brand ni best. So kau nak pakai eyeliner ni, kita kena ada cermin. Okay, tak boleh guna camera punya. Okay. So Syah akan ambil daripada sini, tarik ke belakang. So settle eyeliner. Eyeliner Syah memang tak berapa nampak sangat. Then kita pakai yang bawah mata sikit. Okay. Ambil yang ini, letak kat bawah mata. Last kali barulah Syah akan pakai blusher. Akan pakai blusher daripada Baby Blinks. Macam biasa, Syah memang suka sangat benda-benda daripada Baby Blinks ni sebab sangat-sangat best dan mudah. Yang ini warna pink blusher dia, so Syah pakai sikit je, tak banyak. Okay, done. And barulah Syah akan ambil loose powder tadi. Mari kita merasmikan loose powder daripada Lux. Dia punya packaging macam ni. So, jom kita pakai dia punya loose powder. Untuk Syah, bagi Syah lah kan, untuk dia punya loose powder ni, sebenarnya Syah cakap, loose powder dia pun wangi no. Sangat-sangat wangi. And then korang tengok, kulit Syah nampak lebih glowing. Sebelum pakai mascara, mari kita ketik dulu kita punya bulu mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Settle. Kemudian dah lentik, barulah kita boleh pakai mascara kita. See? See the light, see the light. Mungkin tanya, Ish tak ada bulu mata palsu ke? Kenapa tak pakai bulu mata palsu? Syah punya makeup yang ini, Syah memang tak pakai bulu mata palsu. Sebab saya jarang pakai bulu mata palsu. Dan disebabkan saya jarang pakai bulu mata palsu, saya akan pakai mascara yang sangat-sangat tebal. Untuk mascara ni, Syah akan mixkan dengan lagi satu mascara favorite Syah, iaitu daripada Baby Blinks. Mascara ni best. So Syah akan mixkan dua mascara dekat mata Syah. Ni Syah dah pakai tadi kan, Skiggle. And ni Syah nak pakai Baby Blinks. So Syah tak akan pakai lasers, tapi Syah akan tebalkan mascara Syah macam tu. Nampak macam you pakai lasers, tapi tidak. See? Dah siap kan? And last but not least, kita akan pakai lipstick.
Untuk lipstick, Syah akan pakai Agatarido. ada brand Moon je. Nampak tu. Kenapa Syah suka? Sebab Syah memang suka warna nude-nude. Kalau korang nak tahu, Syah memang more kepada warna yang nude-nude. Okay? Untuk kod yang Syah pakai ni FLIRT. FLIRT. Kat sini Syah letak. Sebab Syah tak tahu nak sebut dia macam mana. Syah memang pakai dua-dua side. And Syah akan biar dia kering supaya nampak cantik. First Syah akan dab dulu. Macam tu. Kemudian Syah akan top up lagi sekali. Dan yang top up tu Syah takkan dab. Syah akan biar dia kering. Macam ni. Then Syah kalau pakai lipstick kan, Syah suka lebihkan sebenarnya. Syah suka lebihkan lipstick tu macam ni. Macam tu. Okay? Syah suka lebihkan sebab dia nampak lebih bold and dia nampak lebih menonjol, lebih besar. Tu yang Syah suka lebihkan. And jangan lupa pakai shimmer supaya bagi nampak cantik muka kita. Ni bagi dia kilat. So Syah akan ambil yang ini. Syah akan pakai kat hidung Syah. Okay. Then ambil dekat hand juga. Also korang letak sikit dekat sini. And dekat sini. Okay. Settle. Dah settle. This is my final look. Sorry untuk eyeliner ni. Dia sedikit tak pekat sebab Syah rasa eyeliner Syah dah habis. Tak boleh end dulu sebab kita terlupa nak pakai setting spray daripada Lux. So setting spray Lux ni dia ada macam shimmer macam tu tau. And then dia untuk bagi kita punya makeup nampak glow. And dia kata untuk makeup kita tahan lebih lama. Jadi marilah kita cuba. Okay, setting spray dia sangat-sangat kecil. Tapi the best sebab macam Syah kata, Syah suka benda yang wangi. Syah sangat obses dengan benda yang wangi. So setting spray dia agak wangi. So let's go, kita spray kita punya muka. Tapi sebelum tu kita goncang dulu. Goncang. Baru kita spray. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, it's done. Dah siap. This is my makeup look. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi inilah makeup yang selalu Syah buat. Macam ni. Dia like macam nude-nude macam tu, coklat macam tu. If korang suka, korang boleh cuba tiru Syah punya makeup tutorial. And don't forget to tag Syah. Kat mana platform yang korang buat tu, yang korang tiru tu, please tag Syah. Sebab apa? Syah nak tengok makeup daripada korang pula. And thank you so much yang mana tengok Syah punya video daripada first sampai akhir. Thank you sebab teman Syah membebel. This is our final look. Bye. Love you.